Cita rasa rakyat Johor Bahru, cendol tepi jalan dekat Kampung Pasir, cendol PA. Dia kurang dah lebih 10 tahun dekat sini. Cuba try test, let's go. Saya tumpang buat video hari ni kan. Ada cendol kacang, cendol timbut, cendol jagung. Biasa orang yang berminat kacang lah, ada kacang kita masak sendiri. So ni santan original pakai. Kita santan pekat. Cendol durian RM19. Durian air air. Cendol dia buat sendiri. Dari segi cendol dia buat sendiri. So memang betul-betul lembut. Rasa santan dia tak terlampau pekat sangat, tak terlampau cair sangat, just nice. Cendol durian tak ada kacang. So aku minta additional kacang sebab nak rasa kacang ni yang dia orang buat sendiri. Tak, kalau pakai yang ready made ada rasa lembut. This one kau makan nampak luar dia masih keras lagi, bila masuk mulut tu dah gigit tu baru dapat rasa dia punya softness kat dalam lah. Dan dekat kacang dia tu ada rasa manis tersendiri. Bang, okey bang durian bang? Durian. Okey. So dah kelas kita makan. Dah lama bila makan durian dia makin pekat. Dari segi gula dia aku suka, dia ada manis, dia tak terlampau manis tapi dia pekat and ada wangi dia. Dan santan dia pakai santan perah. Cendol buat sendiri dan dia punya kacang buat sendiri. Then this one aku boleh bagi 7.8/10. Duriannya rasa durian kak? Okay kak, terima kasih kak. Jumpa lagi kak. Semoga murah rezeki, panjang umur kak, tambah maju perniagaan.